Dia nampak ladang Musang King tu tuan-tuan. Dah puluhan tahun. Puluhan tahun tuan-tuan nak abang. Kan, puluhan tahun. Dan bukan serelong, bukan dua relong, bukan seekar, bukan sehektar tuan-tuan. Beribu hektar. Dalam masa 40 tahun, dalam masa 20 tahun, dah jadi buah. Pokok pun dah tua. Takkan tak ada seorang yang boleh nampak ladang tu, tanah tu diceroboh. Fikir logik lah, 40 tahun. Apa tajuk hari ni? Tajuk hari ni kita cakap soal soal apa? Semalam adalah TikTokers dia buat status nak kaitkan Perdana Menteri dengan ladang Musang King di Raub, kan? Adalah TikTokers tu, tiba-tiba, kan, selepas beribu share, selepas kita pun dapat kesan fitnah-fitnah yang dia buat, tiba-tiba dia padam akaun dia. Kan, selepas orang tunjuk kata, oh tu gambar lama, tahun 2022 dululah. Kan, gambar lama sebelum mungkinlah sebelum jadi Perdana Menteri, tak silap saya lah. Ataupun dah jadi Perdana Menteri tapi baru jadi Perdana Menteri, tapi lama 2022 masa tu, kan. Tiba-tiba ataupun gambar tu masa tahun 2020. Dan tapi diupdate pada tahun 2022. Mungkin dia buat naik tahun 2022. Ini tahun 2024, 2025 dia buat naik lagi dengan caption dah pi Putrajaya. Ni lah macam-macam lah dia berkata kat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kan, lepas kita khabar kata ni tak betul, ni salah, mungkin MC ambil tindakan, padam. Hilang. Hilang dah punya ikan. Kan. Jadi itulah kata, dekat dia ni, dekat nama Patam Jebat ni tuan-tuan, saya dalam video saya pesan banyak kali. Sebab apa? Saya tahu dia orang ni bagus tuan-tuan, tapi dia terpengaruh taksub. Taksub dengan pok-pok tu lah tuan-tuan, kan. Saya tahu jangan, kita tak tahu bab fitnah ni, jangan cakap. Jangan cakap. Kalau kena kalau kena tengok padam. Betul tak tuan-tuan? Kalau betul, dia padam, tak payahlah padam. Tapi dia padam akaun dia. Nama apa? Tam Jebat lah. Kalau pi kat muka buku, tak ada lah posting tu tuan-tuan. Saya nak abak satu benda. Isu ladang Musang King di Raub ni tuan-tuan. Apa yang YB DAP buat, YB Raub buat, kan, saya tak pernah sokong dia nak menghalang. Saya betul cukup anti bila mana ada YB ataupun pihak-pihak yang orang kata apa diberi amanat ni, jadi adun ke ahli parlimen ke, menghalang tugas penguat kuasa yang mana undang-undang dah tetapkan bahawa tu penceroboh, haram, kena ambil tindakan, tebang pokok-pokok durian, dia pergi halang. Saya tak pernah sokong YB DAP macam tu. Dan saya percaya DAP pun takkan sokong YB macam tu, kan. Sebab apa? Tugas ahli parlimen, tugas orang kata apa, tugas kita sebagai adun adalah untuk apa? Untuk menegakkan undang-undang, membuat undang-undang, menggubal undang-undang. Tapi halang penguat kuasa yang mana mahkamah dah perintahkan untuk ambil tindakan, halang, salah lah. Tu salah. Tu bahagian dia memang kita kata salah, kan. Tu nak abak satu benda yang tu. Tapi tuan-tuan kena tahu, hari ni mereka usaha sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Sebab apa? Nak kaitkan ladang Musang King Raub tu dengan Perdana Menteri. Tuan-tuan, saya nak abak tuan-tuan, ladang Musang King ataupun pokok durian baru 2 tahun kah tumbuh situ? Baru 2 tahun kah? Anwar Ibrahim angkat sumpah, ladang tu diceroboh, Musang King jadi 2 tahun, jadi buah, apa semua jadi masa zaman Anwar Ibrahim. Tak tuan-tuan, dia nak abak ladang Musang King tu tuan-tuan, dah puluhan tahun tuan-tuan nak abak. Kan, puluhan tahun. Dan bukan serelong, bukan dua relong, bukan seekar, bukan sehektar tuan-tuan, beribu hektar.
dalam masa 40 tahun, dalam masa 20 tahun, dah jadi buah, pokok pun dah tua. Takkan tak ada seorang yang boleh nampak ladang tu, tanah tu diceroboh. Fikir logik lah, 40 tahun. Kan? Tiba-tiba hari ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kelompok-kelompok Cina menyokong mereka. Agak-agak lah tuan-tuan. Undang-undang tegas dia ambil sama Anwar Ibrahim. Kan? Lepas 40 tahun tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. 40 tahun. Pokok dah besar, buah dah boleh jual. Kan? Masa mereka gondoi, masa mereka tolak buat teres, tanam, dulu apa segala mak nenek, takkan tak ada seorang dalam beribu hektar tu boleh pergi nampak. Kau mereka tutup, habis lah ribu hektar tu tutup, make kain canvas tutup. Tak logik tuan-tuan. 40 tahun, 20 tahun. Dengar suara kan tak dengar? Kan? Komen-komen, like atau tak like? Kan tuan-tuan, kita nak cakap tuan-tuan. Kita nak cakap. Ladang Musang King ni tuan-tuan, diraup ni tuan-tuan, dah 40 tahun, dah 20 tahun tuan-tuan. Kan? Bila tiba-tiba hari ni tuan-tuan, salah Anwar Ibrahim. Saya tuan-tuan. Kan? Dalam masa 40 tahun, dalam masa 20 tahun tu, takkan tak ada seorang yang boleh pergi nampak ladang haram tu tuan-tuan. Logik akal tak tuan-tuan? Logik akal tak? Pokok dah besar. Tiba-tiba dalam masa 2 tahun ni Anwar Ibrahim bagi muka. Anwar Ibrahim salah saya ni tuan-tuan. Tak kira lah siapa pun tuan-tuan, kalau PAS jadi Perdana Menteri pun, dan tiba-tiba nak salah PAS disebabkan penceroboh haram ni tuan-tuan, saya pun takkan nak salah dia. Kan? Dia baru jadi Perdana Menteri 2 tahun. Kan? Oi, lek ah. Lek, sorry lah geng. Aduh, sorry lah. Nanti lah salah lain. Kan, kalau lek. Tak apa geng. Assalamualaikum, salam. Nanti lah lek. Aduh. Tak lek, okey je. Okey lah. Kan. Okey. Sekejap lah. Saya ni ada mem sak dia main kacau lah. Aduh. Mantap babu, okey je. Okey yang tu ya tuan-tuan. Cuma hari ni kita nak cari satu kerajaan yang bertegas. Tegas dia atas apa? Tegas contohnya hari ni. Tahun ni, bila mana penguat kuasa ambil tindakan. Zaman siapa? Zaman Anwar Ibrahim. Tu je tuan-tuan. Kita nak cari tegas. Maksudnya apa tuan-tuan? Apa segala mak nenek penceroboh haram, tanah haram, mereka masuk ambil, kan kita takkan benarkan. Tu pendirian kita tuan-tuan, pendirian kita. Ya, tak kira lah siapa berkuasa sekalipun. Kan, hari ni kan, tanah diraup, tiba-tiba salah Anwar Ibrahim. Saya tak boleh terima. Sebab ladang Musang King tu puluhan tahun dah dekat situ. Pokok dah besar, pokok dah tua. Kan, pokok dah tua. Bila dah tua, takkanlah masa 2 tahun ni salah Anwar Ibrahim. Logik akal lah tuan-tuan. Kalau pokok baru 2 tahun, okey lah kita nak salahkan dia. Tak apalah Perdana Menteri tak tengok. Ni 40 tahun. 40 tahun ni takkan tak ada seorang yang saya minta dalam masa 40 tahun tu boleh pergi nampak beribu ekar. Ya. Beribu ekar tuan-tuan. Takkanlah masa 40 tahun tu tak ada siapa pun boleh nampak. Kalau serelung tu kita pejam mata, okeylah serelung mungkin terlindung dengan pokok-pokok hutan. Ni tuan-tuan, beribu ekar. Takkan tak ada siapa pun kok tu yang lalu kok raup tu boleh nampak. Weh, tu ada ladang Musang King lah. Tu ada ladang Musang King lah. Weh, banyak. Ribu ekar. Kan tuan-tuan? Jadi, fikirlah tuan-tuan. Kita nak salahkan siapa? Benar dah berlaku, ambil tindakan tegas. Kan, dekat ahli parlimen DAP pun jangan melebih. Kan, saya nak kata, hang sebagai tanggungjawab sebagai ahli parlimen, tugas hang apa? Menggubal undang-undang. Bila hang gubal undang-undang, hang tugas hang mempertahankan undang-undang. Tapi hang halang penguat kuasa, salah lah. Kan, kita tak pertahan benda tu. Kan. Tapi saya minta kebijaksanaan Menteri Besar Pahang, fikir macam mana nak selesaikan isu ni, nak selesaikan masalah ni. Kan, yang tu je. Tapi kalau fitnah Anwar Ibrahim bersalah, Anwar Ibrahim tak kena tuan-tuan. Dia baru 2 tahun tu.
Kan? Okay geng. Sat-sat kita sembang bagi faham kawan-kawan. Lagi saya sambung sikit ya. Okay noh, saya nak gerak lu. Apa pun mantap babu aswamat. Faham ya noh?